Beta melihat sejak akhir-akhir ini orang-orang politik dan pimpinan politik terlalu banyak berpolitik. Kesannya adalah kepada rakyat, sebab rakyat akan merasa terkeliru dengan isu-isu yang seiring dipolitikkan. Seterusnya boleh mengakibatkan perpecah belah di kalangan rakyat. Sepatutnya di saat ekonomi yang tidak menentu ini, ahli-ahli dan pemimpin politik bergabung tenaga mengedepikan segala perbezaan pandangan politik dan berusaha untuk memajukan negara dan memastikan kehidupan rakyat tidak terus berada dalam kesusahan. Marilah kita sama-sama menggalas tanggungjawab dengan penuh amanah, jujur dan penuh ikhlasan demi memastikan negeri Selangor terus maju, makmur dan sejahtera.